untuk kepada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga di dalam bentuk bumi ini. Itu cara Wan boleh mengatakan itu sebagaimana Wan mengadu. Itu kebiasaan Wan mengadu kepada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga di dalam bentuk bumi ini. Itu kewujudan kenyataan. Itu Wan tidak mengadu kepada kewujudan kenyataan Tuhan, itu Allah sebagai lelaki. Dan itulah perkara apa Wan boleh mengatakan itu sebagaimana kebiasaan Wan mengadu pada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan di dalam bentuk bumi ini. Sebab itulah perkara apa Wan boleh mengatakan kewujudan kenyataan Tuhan, iaitu Allah, dia sebagai lelaki. Itu sebagaimana bencana yang pernah berlaku di negara Indonesia, itu di Aceh. Itu sebagaimana berita TV3 ini adalah mengulang berita bencana tsunami yang pernah berlaku pada tahun 2004, dan lebih kurangnya boleh dikatakan hampir 20 tahun lebih perkara itu berlaku. Dan begitu juga perkara apa juga Wan boleh mengatakan kewujudan kenyataan Tuhan, iaitu Allah, dia sebagai lelaki, itu untuk memperbaiki bencana yang berlaku di negara Indonesia, itu di Aceh, adalah dengan cara menggunakan rupiah, iaitu tidak menggunakan kewujudan kenyataan kuasa dia sebagaimana dia berlagak ada kuasa pada semua orang. Dan sebegitulah perkara apa juga Wan boleh mengatakan itu segala perkara apa yang berlaku, itu bencana dan juga kebakaran dan juga kemalangan, semuanya adalah ditanggung oleh kewujudan kenyataan Tuhan, itu Allah, dia sebagai lelaki. Dan sebegitulah perkara apa Wan boleh mengatakan itu sebagaimana kebiasaan Wan mengadu pada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga di dalam bentuk bumi ini. Itu sebagaimana juga Wan meminta dan juga mengharapkan daripada kekuasaan, itu dengan keadaan masuk kekuasaan adalah menggerakkan segala kewujudan. Itu sebagaimana kepada Wan boleh mengatakan itu dengan keadaan Wan meminta dan juga mengharapkan kekuasaan dan juga kekuatan dan juga kemampuan milik yang terdapat pada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan di dalam bentuk bumi ini, itu dapatlah mewujudkan syurga juga yang boleh dimakan, juga rezeki yang boleh dimakan dan juga rezeki yang boleh diminum dan juga rezeki yang tidak boleh dimakan dan juga rezeki yang tidak boleh diminum. Itu tempat untuk berteduh, untuk diberikan kepada semua binatang, tumbuhan pun juga pokok. Dan perkara apa juga Wan boleh mengatakan perkara daripada berlakunya bencana pada tahun 2025, iaitu sebagaimana hutan-hutan ataupun kayu-kayu yang berkeadaan berselerak dan juga berkeadaan dilonggokkan. Itulah perkara apa Wan mengatakan kewujudan kenyataan. Wan tidak menyalahkan perkara apa yang diwujudkan oleh kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan syarat dan juga alam kehidupan kenyataan di luar bentuk bumi ini dan juga dalam bentuk bumi ini, itu mewujudkan bencana dan juga kebakaran dan juga kemalangan hanya sekadar tujuan untuk mengajar dan juga membinasakan pahala dan juga rezeki dan juga hasil milik kewujudan kenyataan Tuhan, itu Allah sebagai lelaki di dalam bentuk bumi ini. Dan pada apa juga Wan mengatakan itu dengan keadaan Wan memberi cadangan itu daripada perkara apa yang berlaku itu pada bencana di negara Indonesia. Itu sebagaimana kayu yang berkeadaan pokok atau kayu yang berkeadaan berlonggok itu digantikan dengan cara menggunakan kewujudan kenyataan hutan Amazon. Itu sebagaimana kewujudan kenyataan hutan Amazon tidaklah berkeadaan hanya sekadar wujud, hanya sekadar wujud, itu tidak diguna pakai. Sebetullah perkara apa Wan boleh